semua, lama tak jumpa. So, today saya nak ajak korang main salah satu game baru. Bukanlah game baru, tapi dia macam like new content for me. Iaitu nama gamenya adalah Minecraft. So, dia macam sama je macam Minecraft, tetapi why not we try, right? So, nanti kita akan explore semua ni. Tapi sekarang ni dia ada dekat village. I don't know dekat mana. Tapi next video kita akan explore and play. Hari hujan pula. Hari hujan. So jangan checking dulu. And see you guys at the next video. Okay. Wait for me 1 second here. Okay, done. So let's kita explore dulu dekat sini. Apa masuk dekat sini? Kenapa dia orang ni tak ada punya rumah dekat betul-betul depan pokok ni? Okay. Kita masuk dulu. Kita pintu. Oh, apa ni? Oh, ada pokok. So inilah dalam dia. Ini view luar macam mana? View luar dia macam ni. Wow, nice. So kita keluar dulu. Ini kita pergi explore dekat rumah sebelah pula. Ada pintu rumah ni. Oh, apa ada ni? Dekat luar hujan. So kita masuk rumah. Okay, apa yang ada kat sini is okay, so nak naik atas. Okay, so ini tingkat atas. Ada chair and ada flower dekat luar. Wow. So let's see the view. So the view ada kerusi, ala-ala kerusi, and ada ala-ala meja juga. Lepas tu dekat sini ada cermin. Pandangan air. Tak tahulah kenapa boleh spawn dekat sini. Tiba-tiba dapat tahu ada village kat belakang. So why not kita pergi sini kan? So, buat video. Oh my god, what the hell, creeper. Sejak bila kau pakai necktie? Oh my god. Kejap, tutup pintu. Tak sopan lah. Okay, done. Let's go to the ini je ke kampung dia orang? Tak guna jalan. Sorry. Rumah ni belum kita pergi. Hello. Oh my god, no, don't. Oh my god, you almost die leh. Wah, tengok kaca ni cantik lah, warna purple. Can I borrow your house? So I want to review your house. So dia ada sini. Kita tahulah dia punya bed warna purple. Dia ada kerusi, ala-ala kerusi. And then what the hell was this? Okay lah, boleh lah. Macam mana ni? Awak nak mati ke? Sekejap ya, kita akan lawan. Oh my god. No, don't. Oh iya, lupa kita bukan survival. No.
Teh. Kamu orang ni kan, janganlah kata penduduk kami. Oke, kita akan explore dulu hari ini. Santai-santai. Oh, ada itu. Oh my god, what the hell? Oh, ada fox. Ada wolf and fox. Kenapa wolf dia macam merah? Why are they mad? Adakah dia nak makan fox? Dia orang nak kejar fox ni. Oh, so cute. Look. Dia tidur. Dia tidur ke baring, tak tahu lah. Tak apalah, kita boleh sampai ke sini. Let's see apa yang ada kat sini. Okay. So that's all. Ini je. Okay, tak apa. Next video kita akan buat rumah pula. Maybe explore, cari tempat yang sesuai lah. Wah, ada cat. Ada meow. 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 Wow. Halo. Kenapa dia tak takut? Kalau dekat Minecraft tu, kucing dia orang semua takut. Macam running. Ada tengok orang lah tadi. Ternampak orang. Wait. Saya ada nampak orang. Oh, ada orang. Halo. Halo. Banyak juga penduduk di atas. Berbanding dekat bawah kurang. Ya, ada anjing. Ada anjing lah tadi. Anjing ke tu? Apa tu? Apa tu? Apa ke tu? Abun tu. Hey. What the hell? Apa tu? What the hell was that? Anjing, guys. Ada anjing. Hey, dog. Don't. Oh, dia kejar apa tu? Oh, dia kejar fox. Oh no. Fox, run. No. No. Don't attack. Jangan. Run, fox, run. Oh, lari. Why? Kenapa orang selalu kejar fox? Apa salah fox? What the heck is this? This sheep